Aku perasan kan, tak tahulah korang perasan ke tak, makin lama, makin kecil kamera Infinix GT series ni. Tapi korang perasan tak tangan aku menggentel kiri kanan macam ni? Benda? Ada trigger dekat atas ni. Tak cukup dengan tu, dekat belakang body ni, korang perasan tak? Ada lampu dangdut disediakan. Bukan lampu dangdut lah bang, lampu tom yam. Tak kisahlah mana-mana pun, jom aku ceritakan apa yang best dekat Infinix GT 30 Pro 5G ni. Geram je aku design ni. Piap dululah. Dari segi design, aku tengok Infinix GT 30 Pro 5G kali ni memang agak matang. Kenapa matang? Okey, korang tengok body tepi dia, okey? Petak, ada style-style boxy, hujung tak tajam, cantik, stereo speaker, alright. Kita pergi belah sini pula. Sama juga, button dia ada merah sikit, button volume pun sedap dipicit-picit, aku dah try. Dekat sini ada trigger, okey, korang tengok kanan dan kiri macam ada satu bulatan putih. Itulah trigger dekat tempat korang nak gentel-gentel nanti. Dan di bahagian bawah ada port charging Type-C dan juga stereo speaker disediakan. Oh, yang paling penting sekali aku nak tunjuk bahagian kamera dia. Korang tengok kamera ni bahagian kecil, dua kamera, satu flash dekat tengah, dan yang terakhir sekali adalah macam mana design body dia dan lampu dia. Korang tengok macam mana lampu tu berirama, memang cantik. Mesti kau nak komen, kisah pula aku dengan design gaming dia ni. Aku nak tahu kelebihan dia. Alright, jom aku ceritakan 5 kelebihan dekat Infinix GT 30 Pro 5G ni. Yang pertama, 120 FPS untuk gaming sepanjang hari. Boleh ke? Untuk PUBG dapat 120 FPS. Untuk On Off King sama juga 120 FPS. Mobile Legend pun 120 FPS juga. Aku tahu apa yang korang akan komen. 120 FPS tu masa pun sejuk boleh lah. Bila dah panas nanti frame drop. Betul tak? Sebenarnya dia ada cheat sikit tau. Nanti aku bagi tahu kejap lagi. Yang kedua, chipset kegilaan anak-anak muda, MediaTek Dimensity 8350 Ultimate. Yang ketiga, lampu RGB mechanical. Untuk setup lampu bukan sekadar dekat notification, tapi ada bermacam-macam fungsi dekat bawah ni. Untuk pergerakan lampu ada 3 jenis dekat sini. Yang keempat, macam mana nak gunakan trigger dekat atas ni. Untuk GT trigger bukan sekadar untuk gamers, tapi untuk content creator pun ada juga dekat sini. Double picit untuk on camera, satu kali picit untuk jadi shutter camera. Nak screen record, picit je lama-lama trigger ni akan keluar screen recording dekat atas tu. Tengok, style kan. Untuk skrin dia menggunakan AMOLED 1.5K dan skrin dia adalah rata. Korang sini tengok, memang cantik, memang sedap gila kalau korang nak buat main game. Refresh rate dia memang tak relax, ada 60Hz dan juga 144Hz yang paling tinggi. Ni aku dekat outdoor, bila aku naikkan brightness sampai habis, korang tengok masih lagi cantik dekat luar. Kalau jadi basah ataupun berpeluh, masih lagi boleh touch screen dia ni. Sebab tu aku cakap, video aku tak terhenti kat sini. Korang like, komen, share, repost dulu. Kita jumpa dekat video lagi satu. Paling jahat sekali, korang nak tak bawa balik Infinix GT 30 Pro 5G ni ke rumah korang tanpa bayaran. Korang pergi je akaun TT Infinix bermula 16 Mei 2025. Baik beli Infinix ataupun